Hai, Assalamualaikum korang cuma dapur. Menu kali ni saya nak masak singgang ikan lolong yang simple. Okey, jom tonton cara saya membuatnya. Okey, ini ikan lolong yang telah siap disiang. So saya cuci dulu sehingga bersih. Kemudian nak masak singgang ni, biasanya saya akan potong ikan ni pada dua bahagian lah. Kalau ikan tu kecil, tak perlu dipotong. Nak masak singgang, wajib kena ada bendi. Selain tu ada bawang putih dihiris. Ada juga bawang merah juga dihiris. Kalau bawang merah ni saya suka pakai banyak sebab boleh makan sekali dengan sup dia. Seterusnya ada lengkuas. Lengkuas ni pun dihiris nipis-nipis macam tu. Kemudian ada cili. Saya campur cili besar dengan cili padi. Dan ada juga tomato dipotong. Lepas tu ada juga satu batang serai diketuk dan ada 2 asam keping. Okey, nampaknya semua bahan dah ready, so bolehlah start masak. Okey, mula masukkan air dalam periuk, boleh panaskan dan boleh terus masukkan bawang putih, bawang merah, lengkuas, serai dan asam keping. Nak terus masukkan perasa garam, gula, ajinomoto secukupnya pun boleh. Lepas tu biarkan kuah ni mendidih sekejap. Bila kuah tu dah masak dan mendidih, barulah masukkan ikan. Lepas tu boleh terus masukkan bendi dan cili. Kacau-kacau sekejap biar ikan dan bendi tu masak. Bila ikan dan bendi tu dah masak, barulah saya masukkan tomato. Tomato tu saya letak last sekali sebab tomato ni dia mudah lembik. Saya tak suka tomato ni terlalu masak dan lembik, jadi saya letak last sekali. Dan biar dia mendidih sekejap, barulah matikan api. Okeylah korang, nampaknya ikan singgang lolong saya dah masak. Siap untuk dihidang bersama dengan hidangan yang lain. Kena ada budu, barulah sedap makan singgang. Okeylah korang, itu saja perkongsian daripada saya untuk kali ini. Thank you for watching. Bye. Jumpa lagi.